Cubaan melarikan diri dengan cara berani akhirnya memakan diri. Dalam satu operasi penguatkuasaan yang dijalankan di kawasan Pantai Dalam pada lewat malam Rabu, seorang lelaki warga Indonesia berusia sekitar 30-an bertindak nekat terjun dari tingkat satu sebuah flat. Tindakan itu dipercayai dilakukan dalam usaha untuk mengelak daripada ditahan pihak berkuasa. Namun, percubaan tersebut gagal apabila anggota Jabatan Imigresen Malaysia Kuala Lumpur telah terlebih dahulu melaksanakan kepungan di kawasan berkenaan. Lelaki itu akhirnya berjaya ditahan dalam keadaan berkaki ayam dan kelihatan cemas. Dalam nada memohon simpati, dia mendakwa hanya panik apabila terdengar bunyi ketukan kuat di pintu. Menurutnya, dia memiliki dokumen perjalanan yang sah, namun disimpan oleh majikan. Operasi yang bermula sekitar jam 12.10 tengah malam itu turut menyaksikan pelbagai reaksi daripada penghuni lain. Ada yang cuba melarikan diri dengan memanjat bumbung balkoni, manakala sebahagian lagi bersembunyi di kawasan gelap bagi mengelakkan dikesan. Lebih mencabar, terdapat juga individu yang enggan membuka pintu walaupun diarahkan, memaksa pasukan penguat kuasa menggunakan peralatan khas untuk memotong kunci dan memasuki premis. Tinjauan di lokasi mendapati keadaan kediaman yang padat dengan sebuah unit yang hanya mempunyai 2 bilik dihuni oleh jumlah individu yang ramai. Seorang penduduk tempatan yang mahu dikenali sebagai Cheryl, berusia 38 tahun, menyatakan kebimbangan terhadap perubahan ketara di kawasan tersebut. Menurut beliau, sejak 5 tahun kebelakangan ini, jumlah warga asing yang menetap di flat berkenaan meningkat dengan ketara berbanding sebelum ini yang majoritinya terdiri daripada penduduk tempatan. Beliau turut menyuarakan kebimbangan terhadap aspek kebersihan dan keselesaan yang menurutnya semakin terjejas. Dalam operasi tersebut, seramai 90 individu telah diperiksa melibatkan 74 lelaki dan 16 wanita. Daripada jumlah itu, 46 individu telah ditahan untuk siasatan lanjut di bawah Akta Imigresen 1959,63. Golongan yang ditahan terdiri daripada pelbagai warga negara, termasuk Pakistan, Indonesia dan India. Pihak berkuasa menegaskan bahawa operasi seumpama ini akan terus dipergiatkan dari semasa ke semasa bagi memastikan pematuhan undang-undang serta menjaga kesejahteraan komuniti setempat. Kes ini menjadi peringatan bahawa tindakan terburu-buru untuk melarikan diri bukan sahaja berisiko, malah tidak akan menghalang tindakan undang-undang daripada diambil.